Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini, grup kami akan membentangkan tentang Akta Angkatan Pertahanan Awam. Untuk slide ini, ia menunjukkan tujuan pindaan Akta Pertahanan Awam dan kesannya. Pindaan ini dibuat bagi mengukuhkan Undang-Undang Pertahanan Awam supaya selari dengan situasi keselamatan semasa. Ia juga bertujuan untuk menjelaskan peranan APM, terutamanya dalam pengurusan bencana dan situasi kecemasan. Di samping, ia menggalakkan pelibatan masyarakat dan sukarelawan. Untuk implikasi, pindaan ini menjadikan perlindungan dan keselamatan awam dengan lebih menyeluruh. APM juga menjadi lebih bersedia untuk menghadapi pelbagai jenis bencana. Dan pada masa yang sama, kesedaran serta sokongan masyarakat terhadap pertahanan awam turut meningkat. Secara ringkasnya, pindaan ini membantu memperkasakan APM untuk memperkukuhkan sistem pertahanan awam negara dengan lebih menyeluruh. Akta sedia ada, jumlah seksyen sedia ada adalah 9 dan jumlah jadual adalah kosong, iaitu tiada jadual khusus. Selepas pindaan akta, seksyen 2 adalah 2A, 2B dan 2C. Seksyen 4, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I dan 4J. Seksyen 6, 6A. Seksyen 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G dan 7H, iaitu bersamaan 22 seksyen baharu, 1 jadual baharu dan 9 seksyen sedia ada. Bagi ringkasan pindaan, penubuhan formasi Angkatan Pertahanan Awam adalah berdepatan dengan peruntukan perlembagaan serta undang-undang bertulis lain yang berkuat kuasa. Pembentukan angkatan ini memerlukan struktur organisasi yang tersusun, seimbang dan sesuai dengan keperluan keselamatan awam serta fungsi yang dijalankan. Fungsi yang dihuraikan bukanlah tanggungjawab baharu, sebaliknya merupakan fungsi sedia ada yang telah diperuntukkan di dalam akta, kaedah dan norma pertahanan awam antarabangsa dan kini diperundangkan semula melalui pindaan akta. Memberi tumpuan kepada usaha memperkasa, memperkukuh dan menambah baik akta sedia ada agar fungsinya menjadi lebih baik, lebih dinamik serta relevan dengan keperluan keselamatan awam pada masa kini. Di bawah Seksyen 2A, APM ditubuhkan sebagai satu angkatan rasmi yang diketuai oleh Ketua Pesuruhjaya. Kekuatan APM adalah unik kerana ia digerakkan oleh gabungan 3 elemen, iaitu anggota tetap, anggota sukarela dan anggota bantuan yang bersatu melindungi orang awam. Manakala di bawah Seksyen 2, mandat operasi APM merangkumi kitaran penuh pengurusan bencana, bermula dari fasa pencegahan dan kesiapsiagaan sebelum kejadian hinggalah kepada respon pantas dan operasi penyelamat semasa kejadian. APM juga kekal di lapangan untuk fasa pemulihan, membuktikan peranan APM adalah holistik dari awal hingga akhir. Selain daripada tugas-tugas operasi menyelamat, APM juga memainkan peranan yang sangat besar dalam aspek pendidikan dan kemanusiaan. Pertama, kami menyediakan khidmat kemanusiaan, iaitu memberi bantuan terus kepada mangsa-mangsa yang terkesan akibat bencana. Kedua, kami melaksanakan latihan awam. Ini bertujuan untuk mendidik masyarakat umum supaya mereka peka dan tahu apa yang perlu dilakukan semasa kecemasan. Dan yang ketiga adalah latihan agensi di mana APM turut bertanggungjawab melatih agensi-agensi lain serta badan berkanun untuk memastikan kesiapsiagaan yang menyeluruh. Seksyen 5 membolehkan Ketua Pesuruhjaya Pertahanan Awam mengubal peraturan-peraturan operasi bagi memastikan pasukan dapat berfungsi dengan sistematik dan profesional. Untuk implikasi daripada seksyen ini adalah memastikan keseragaman setiap cawangan pertahanan awam di seluruh negara. Ketua Pesuruhjaya boleh bertindak pantas untuk memastikan pasukan sentiasa siap siaga dan setiap anggota wajib mematuhi peraturan yang dibuat oleh Ketua Pesuruhjaya. Seksyen 6 ini menyatakan bahawa setiap anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia hendaklah dianggap sebagai pegawai awam. Implikasi daripada seksyen ini adalah memberi perlindungan undang-undang kepada anggota APM semasa melaksanakan tugas rasmi dan sekiranya terdapat anggota yang menyalahgunakan kuasa, mereka boleh didakwa di bawah kesalahan berkaitan penjawat awam.